Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban. Amin. Sedapnya. Weh, termenung jauh. Nak bini kau apa? Yelah. Tak tahulah nak cakap macam mana. Lah, share lah dengan aku. Pengguna aku jadi comeback kau. Share dengan aku. Aku rasa aku ni gagal lah jadi suami yang baik. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Jazlan, kenapa lah kau cakap macam ni? Tak adalah, aku rasa macam aku tak berjaya bimbing isteri aku tak berjaya didik dia. Itulah, aku rasa semuanya macam salah aku lah. Aku gagal. Sabar bro, sabar. Jangan cepat putus asa. Engkau juga yang cakap aku kahwin ni bukan untuk cuba-cuba, perlukan pengorbanan. Ya, memang aku cakap. Tapi sekarang ni aku rasa jiwa dan raga aku yang terkorban. Okey, tapi sampai bila jiwa dan raga kau ni nak terus berkorban? Bro, matematik ada formula. Rasulullah talbiah musuh pun ada formula. Bukan susah pun nak tundukkan seekor anak harimau. Mula-mula je kena gigit. Lepas tu, Assalamualaikum. Terima kasih. Dia balik KL ke? Tak mungkin. Hai, matilah aku kalau dia balik. Confirm Umi akan mengamuk dengan aku. Hai, payah betul lah nak handle perempuan ni. Emosi tak bertempat. Kenapalah dia nak cakap pasal dengan aku?